Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Buku karangan Pendeta Zakbar sebagai sebuah nasihat kepada individu-individu masyarakat Melayu, dan buku dikarang sekitar tahun 1929. Muka surat 40, siri yang ke-15. Maka begitu juga kita lihat pada bahagian tasawuf, iaitu telah terjadi berbagai-bagai rupa dan tariqat seperti Qadariyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah, Samaniyah, Sazliyah, Maulawiyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah dan lain-lain. Sementara itu, kita dapati dalam pengajian dan perjalanan tasawuf itu berpuluh-puluh nama yang besar-besar pula. Di antaranya ada juga yang termasuk kumpulan ulama aqaid dan ulama fiqh dan ulama falsafah. Setengah daripada mereka itu ialah Hasan al-Basri, meninggal 110 Hijrah. Sufyan al-Thawri, meninggal 161 Hijrah. Ibrahim bin Adham, meninggal 161 Hijrah. Ma'ruf al-Qarqi, meninggal 200 Hijrah. Zunnul al-Misri, meninggal 245 Hijrah. Abu Yazid al-Bistami, meninggal tahun 261 Hijrah. Junaid al-Baghdadi, meninggal 297 Hijrah. Husain bin Mansur al-Halaj, mati dihukum bunuh 309 Hijrah. Al-Qusairi, mati 465 Hijrah. Al-Ghazali, mati 505 Hijrah. Abdul Qadir Jalani, meninggal 561 Hijrah. Shahabuddin as-Sukhrawardi, mati dihukum bunuh pada 587 Hijrah. Umar ibnu al-Farid, mati 632 Hijrah. Muhyiddin ibnu Arabi, meninggal 638 Hijrah. Abdul Hasan as-Sazili, meninggal 656 Hijrah. Jalaluddin Rumi, meninggal 672 Hijrah. Ahmad al-Badawi, meninggal 675 Hijrah. Abdul Karim al-Jilli, meninggal 811 Hijrah. Abdul Wahab al-Sya'rani, meninggal 973 Hijrah. Semuanya itu berlain-lain aliran pada ajaran dan berlain-lain cara latihannya, tetapi asas dan tujuannya sama juga. Maka seperti tadi, sebabnya telah terjadi berlain-lainan itu ialah kerana tiap-tiap seseorang itu pada zaman masing-masingnya tidak hanya bertaklid kepada orang-orang yang dahulunya, malahan masing-masing ada mempunyai pengalaman batinnya sendiri yang menerbitkan aliran tersendiri mengikut pengalamannya itu. Selanjutnya demikian inilah juga telah terjadi dalam cawangan mengumpul dan mengitabkan hadis Nabawi, memberi syarahan dan huraian kepada hadis-hadis itu, menafsirkan Quran, menyusun dan memperkatakan kaedah-kaedah falsafah Islam yang bersendiri antara satu dengan lainnya, mengatur kaedah-kaedah ilmu saraf dan nahu, ilmu balaghah, ilmu mantik dan lain-lain lagi. Masing-masing pengarang memakai timbangan dan perhatiannya menerusi pengetahuannya sendiri. Dengan demikian sehingga telah terkumpul beberapa banyak kitab kumpulan hadis yang tidak semua sama hadis-hadis yang dipilih dan diterimanya. Ada yang diterima oleh Muslim atau lain-lain pengumpul, umpamanya tidak diterima oleh Bukhari, dan sebaliknya. Telah terkarang beberapa kitab syarah hadis yang berlainan-lainan pula rupa syarahnya dan tafsirannya. Telah tercipta beberapa banyak kitab tafsir Quran besar-besar yang berlainan-lainan aliran isinya dari segi pemahaman yang dikemukakannya.
Beberapa banyak kitab falsafah Islam kalangan ahli falsafah seperti Al-Khindi meninggal 260 Hijrah, Al-Farabi meninggal 339 Hijrah, Ibn Sina meninggal 428 Hijrah, Al-Ghazali meninggal 505 Hijrah, Ibn Tufail meninggal 581 Hijrah, Ibn Rushd meninggal 595 Hijrah, Ibn As-Sabi'in meninggal 667 Hijrah. Masing-masing itu berlain-lain bentuk falsafahnya dan aliran fikirannya dan hasil penyelamnya. Begitu pula berpuluh-puluh kitab ilmu saraf dan nahu yang tiada sama cara susunannya dan aturannya yang terkadang berlawanan pada hukum-hukum bahasa yang diberinya. Seperti di antara kitab-kitab ahli nahu negeri Kufah dan negeri Basrah pada zaman dahulu, dan di antara pendapat-pendapat Khalil bin Ahmad dan Sibawih umpamanya. Maka sekalian itu tiada lain sebabnya melainkan kerana masing-masing pengarangnya berpandu pada perhatian dan timbangan pengetahuannya sendiri dan kepada cubaan serta ujiannya sendiri. Pendeknya, ulama-ulama Islam yang besar-besar zaman dahulu itulah orangnya yang telah berbuat sebagaimana diperbuat oleh ahli-ahli ilmu cara moden yang bukan orang Islam hari ini. Dalam berbagai-bagai lapangan penyelidikan, mereka memajukan ilmu pengetahuan. Maka dengan sebab mereka telah berbuat demikian itulah usaha mereka telah berhasil, sama seperti hasil usaha dan penyelidikan ahli-ahli ilmu cara moden ini juga, iaitu mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan baru dan pendapat-pendapat baru yang belum ada dikeluarkan orang dahulu daripada mereka. Hanya bezakan para penyelidik-penyelidik dan pemikir-pemikir Islam zaman dahulu, hasil-hasil baru itu ialah pemahaman-pemahaman baru dan kesimpulan-kesimpulan baru yang dapat dikeluarkan mereka dari punca-punca yang sedia ada dalam Al-Quran dan Hadis. Maka demikian itulah kemajuan namanya, dan begitulah yang dikatakan sumbangan yang original, iaitu mengeluarkan sesuatu yang baru dan sendiri yang belum ada orang lain pernah mengeluarkannya seperti itu dahulu. Maka sebab itulah mereka menjadi terkenal dan teraku kelebihannya, bahkan kerap kali membangkitkan hairan orang kepada kebolehan mereka itu. Maka hanyalah pada zaman-zaman yang akhir, semenjak beberapa ratus tahun yang lalu ini sahaja, orang-orang alim Islam hampir-hampir semuanya di serata dunia tidak lagi mempunyai semangat, kesendirian, kebolehan dan kelayakan untuk berbuat seperti pelopor-pelopor mereka yang dahulu itu. Ya, jika dicari sangat sedikit, boleh didapati yang tahu dan boleh bersendiri atau berani bersendiri, melainkan di mana-mana pun akan didapati mereka itu hanya biasa bertakhlik saja. Dan kebanyakan daripada itu pula ialah bertakhlik buta. Malangnya jika ada siapa-siapa yang mencuba berbuat seperti pakar-pakar Islam dahulu kala itu, iaitu melepaskan diri dari kongkongan takhlik dan balik kepada Al-Quran dan Hadis dengan kehendak-kehendak zaman dan hal-hal keadaan yang telah berubah sekarang, maka terus dilempar mereka akan dia dengan kata-kata yang tidak selayaknya, seperti sesat dan menyesatkan, memandai-mandai, membawa bid'ah, mengubah-ubah daripada jalan yang telah diatur oleh pakar-pakar dahulu kala, nenek moyang, tidak ada rupa hendak melebihkan daripada orang-orang dahulu, dan berbagai-bagai lagi. Yang betulnya duduklah juga membeku di tempat yang ada itu. Mungkin juga kerana mereka sendiri tidak upaya membuatnya, maka mereka tidak suka kalau ada orang lain pula yang berbuat. Sekian, kita akan sambung di lain masa dan tempat. Al-Fatihah untuk almarhum Pendeta Za'ba. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyaka na'budu. Siratal ladzina. Terima kasih.